So jadi perempuan, jangan kata dalam Islam lelaki je yang boleh pilih. Tungkahul mar'ah li arba'in. Ingat yang tu je. Padahal perempuan ada 5 lagi. Kita boleh pilih berdasarkan ini, ya. Jadi berpegang teguh kepada agama ke tak, atau hanya dia tu sekolah agama je. Pastikan segala arahan agama dipatuhi dan segala larangan agama dihindari. Itu akhlak dia. Surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, yang paling tinggi nilai takwanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila datang pinangan kepada kamu dari orang-orang yang kamu redai agamanya dan akhlaknya, kawinkanlah dengannya. Sesungguhnya sekiranya kamu tidak berbuat demikian akan menyebabkan fitnah dan kerosakan di muka bumi. Kamu dah berazam tengok akhlak dia tak bagus, tawakal kepada Allah. Tolaklah. Jangan hanya kerana agama dia daripada sekolah agama, ada sijil agama, digelar ustaz lah pula tu kan. Ustaz dan ustaz doktor pula tu menggigil kalau tolak. Tengok akhlak dia tuan-puan. Okay. Orang-orang yang macam tu, dia penunggang agama. Bukan penunggang motor je. Dan kadang-kadang kalau dia tidak ada sijil agama, akhlak dia lebih baik, ahlan wa sahlan, itu lagi bagus. Ya betul, akhlak tu yang mengatasi segala-galanya.